Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Senyum Berhad. Hari ini saya berada di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Okey, sebelum tu ini adalah pandangan hadapan rumah. Okey, rumah ini milik Encik Mat. Terima kasih diucap kepada Encik Mat kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okay, rumah ini mempunyai 4 bilik dan 4 bilik air. Panjang dan lebar rumah ini bukaannya adalah 41 kaki kali 48 kaki dengan total keluasan 1808 kaki persegi. Dan ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Okey, seperti biasa, bahan binaan kami di MIH menggunakan bata merah dan atap genting saga legenda. Okey, dekorasi luar rumah seperti anda lihat ni, kemasan Shera plank, coping, groove line semua ni dah kira sebagai percuma kami beri. Kerana kami di MIH beri dekorasi luar rumah secara percuma. Okay, untuk tingkap kami menggunakan tingkap casement yang dikirim spek kami lah dengan cermin tinted hitam. Okey, dalam pakej kami juga kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Dan longkang perimeter ni diberikan secara percuma. Okey, seperti biasa, trademark kami di MIH adalah binaan bertangga. Kalau anda boleh lihat, binaan yang bertangga. Dan di bahagian ni mempunyai pipe air kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Okey, ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Okey, kemasan cat kami menggunakan kemasan cat jenama Jotun. Okey, rumah ni kami serahkan waktu sebelum puasa dan cerita rumah dah duduk rumah ni lah. Sudah ada perabot. Okey, jom saya tunjukkan bahagian dalam rumah. Mempunyai wiring single phase dan di bahagian teres ni juga mempunyai kemasan plaster shielding beserta cornice. Ni memang dalam spek kami lah. Ni tiada tambahan. Setiap ruang kami berikan kemasan plaster shielding beserta dengan cornice. Okey, pintu security door ni dikira upgrade. Yang kami berikan adalah pintu molded door seperti yang ni, cuma di bahagian hadapan lah pintu molded door, tapi ni adalah pintu security ni dikira upgrade. Okey, dan ini adalah ruang tamu rumah. Sekejap saya tunjukkan. Okey, ini adalah ruang tamu. Ruang tamu ni berkeluasan 15.5 kali 24. Ya, saya cuba tunjukkan secara lebih jelas lah. Okey, ini adalah ruang tamu rumah. Okey, untuk ketinggian rumah ni daripada lantai ke ceiling kami berikan 11.5 kaki. Okey, rumah ni dah mempunyai lansir height ceiling punya. Okey, kita mulakan dengan bilik nombor 2 dulu. Saya akan tunjuk bilik nombor 2 dulu. Okey, sebelum tu Swiss kami menggunakan Swiss jenama Siemens. Dan ini adalah bilik yang kedua. Setiap bilik kalau anda boleh lihat menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Jotun. Okey, untuk cat-cat ni anda boleh pilih warna. Semuanya ikut selera anda. Okay, ini adalah bilik kedua yang berkeluasan 16.6 kali 10. Juga mempunyai kemasan plaster shielding serta cornice, tingkap casement, dan ini adalah tas yang dipilih. Ni tas standard ya.
Okey, bilik ni mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Bilik air ni menggunakan pintu PVC door jenis tebal. Kalau anda boleh lihat, ketebalan dia boleh membuatkan tombol. Okey, untuk spek bilik air, apa yang anda dapat adalah kami berikan kemasan tas sehingga ke ceiling. Ini dalam spek kami, tiada tambahan. Dan kami berikan kelengkapan sanitary asas, iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Dan ini adalah tandasnya, berkeluasan 6x5 kaki. 6x5 betul. Okey, seterusnya ni adalah bilik ketiga. Bilik ketiga dan bilik kedua ni berkeluasan sama, mempunyai sama keluasan. Spek juga spek yang sama, mempunyai kemasan plaster ceiling berserta cornice, tingkap casement cuma dah dilindungi dengan lansir lah. Dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, untuk setiap ruang memang kami berikan kemasan plaster ceiling berserta cornice, kecuali di bahagian tandas, sebab tandas kami dah berikan kemasan tas sehingga ke ceiling. Okay, ini juga bilik ini juga mempunyai satu bilik air di bahagian dalam, juga menggunakan pintu PVC door tebal dalam spek kami. Dan bilik air ni berkeluasan 6x5, juga mempunyai kemasan tas hingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas, dan ni tas yang dipilih. Ini adalah pandangan bilik ketiga. Okay, tuan rumah ni menggunakan warna-warna yang boleh katakan warna yang soft, sejuk. Okay, untuk bilik yang keempat ni, tuan rumah request untuk jangan tunjuklah sebab ni ada banyak barang-barang. Okay, saya tunjukkan terus di bahagian, kita skip lah ke bahagian lainnya. Okay, dan ini adalah ruang makan. Kalau anda boleh lihat tadi, yang ni adalah ruang tamu. Dan di sebelah sini adalah ruang makan. Ruang makan ni berkeluasan 11x14. Mempunyai satu sliding door di sini, menggunakan mempunyai kemasan plaster ceiling berserta cornice juga. Kita rumah ada di luar ni. Okay, sinki ni semua dikira upgrade, tuan rumah yang beli sendirilah. Okay, ini adalah ruang dapur. Ruang dapur ni berkeluasan 14x14, juga mempunyai kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice, tingkap casement. Okey, untuk bahagian dapur ni, ke tabletop kami berikan secara percuma berserta dengan backsplash. Untuk tas-tas ni semua anda boleh pilih lah nak design macam mana. Okey, dan ini adalah sinki standard kami, iaitu sinki double bowl. Ini semua dalam spek kami lah, anda tak perlu upgrade. Okey, mempunyai satu bilik air di bahagian tepi. Ni adalah kawasan laundry-nya. Dan mempunyai satu bilik air di bahagian tepi ni. Ini bilik air yang keempat. Saya tunjukkan. Spek yang sama, menggunakan pintu PVC tebal. Okey, ini berkeluasan 8x4. Kemasan tas hingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas. Dan ini adalah tas yang dipilih. Ini semua apa yang anda akan dapat kalau anda bina rumah dengan MIH. Okey, dan yang terakhir, saya nak tunjukkan bahagian bilik utama, juga menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Jordan. Okey, ini adalah bilik utama. Bilik utama ni besar ya, berkeluasan 19x14. Tapi 19 tu sampai ke bilik air ni kiranya. Tapi cukup besar bagi saya, memang luas, selesa lah. Juga mempunyai kemasan plaster ceiling berserta cornice. Dan ini adalah tingkap casement. Dan ini adalah tas yang dipilih.
Swiss juga kami menggunakan Swiss jenama Siemens dalam spek kami. Dan untuk bilik ni mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Ini adalah bilik air 1, kemasan tas hingga ke shilling, kelengkapan sanitary asas, dan ini adalah tas yang dipilih. Untuk setiap bilik mempunyai bilik air di bahagian dalam kecuali bilik 4. Sekejap saya tunjukkan semula. Ini adalah ruang tamu dan ini adalah ruang makan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH Reka dan Bina mengikut bajet anda. Assalamualaikum.